Halo generasi 90s ke bawah, korang masih ingat barang-barang zaman dulu ni? Aku nak uji korang teka 10 benda vintage yang mungkin anak zaman sekarang tak pernah tengok. Kalau boleh teka 8 dari 10, tahniah. Umur korang dah mencecah antik. Kau dah sedia? Kalau sudah, mari teka. Alat apa ini yang ada nombor bulat dan perlu diputar untuk dial nombor? Telefon putar, kaset kecil yang boleh rakam lagu dalam 60 minit. Selalu digunakan dalam Walkman. VCR, kotak hitam ni ada bunyi ting-ting, selalu ada di kedai runcit zaman dulu. Cash register manual, barang bulat hitam yang boleh putar dengan jarum untuk dengar lagu. Piring hitam, alat ni ada tombol 1 atau 12, bunyi take rock dan perlu dipusing setiap hari. Jam loceng, kamera apa yang gunakan filem gulung dan perlu ke kedai fotografi untuk cuci gambar. Kamera filem, alat elektronik hijau kecil yang boleh main game snake zaman sekolah dulu. Nokia 3210. Kotak besi ni ada pemegang atas, digunakan untuk panaskan makanan sebelum ada microwave. Ketuhar roti. Soalan last sekali. Alat logam berat ni ada roda pemutar, digunakan untuk memerah susu lembu. Pemerah susu manual. Sudah tamat sesi teka-teki kali ini. Berapa betul? Kalau dapat 10 dari 10 korang ni museum berjalan. Kalau 5 ke 7, okeylah, separuh antik. Kalau bawah 5, maknanya korang generasi smartphone. Jom, like jika korang rindu zaman dulu. Jom, komen barang vintage kegemaran korang. Jom, subscribe untuk lebih banyak kuis nostalgia. Jumpa hari esok lagi ya. Terima kasih.